klaus ni telah menimbulkan masalah. Kerana Hezbollah menjawab, kalau mereka dipaksa meletakkan senjata oleh tentera Lubnan, akan berlaku perang saudara. Berarti Hezbollah kata kami tak akan letakkan senjata dan kami akan berdepan dengan tentera Lubnan kalau tentera Lubnan nak menguatkuasakan perjanjian yang mereka tanda tangani dengan Amerika tanpa mendengar pandangan Hezbollah. Itu ketegangan yang ada di Lubnan. Israel pula dia tak akan berundur. Dia kata dia tak akan berundur daripada tanah Lubnan yang diduduki hampir 10 km menuju ke Sungai Litani di selatan Lubnan kerana dia nakkan kawasan tu sebagai kawasan zon penampan. Kerana roket Hezbollah yang dilancarkan di kawasan tersebut mengancam wilayah utara Israel, menyebabkan 80,000 petani Israel tak boleh kembali bertani sepanjang Hezbollah melancarkan serangan bermula pada bulan Disember 2023 selepas saja berlakunya apa yang dipanggil sebagai peristiwa Taufan Al-Aqsa ataupun serangan genosid ke atas Gaza. Selesai bab Lubnan dulu. Oleh kerana Israel melanggar peraturan ini dengan melancarkan serangan lebih daripada 100 kali, serangan yang dilancarkan selepas perjanjian ini ditandatangani dengan 4,200 orang mati. Amerika jadi marah dan Donald Trump mengatakan kepada pemimpin Israel Benjamin Netanyahu, ini tindakan gila. Berkelahi mereka dalam laporan telefon yang mana kita dah boleh baca dengan penuh. Walaupun Israel mengatakan hubungan dia dengan Amerika adalah baik, tapi Amerika tidak menafikan bahawa Trump telah mengeluarkan kata-kata kesat kepada Benjamin Netanyahu dan mengarahkan dia datang minggu depan ke New York untuk mendengar dan mungkin dipaksa. Berarti kenyataan Hamas semalam boleh dibaca sebagai Hamas dah penuh dah ground dia. Berarti Amerika bercakap pada negara Arab, Hamas umum dulu. Dia telah menyerahkan kepada jawatan kuasa yang telah dipersetujui dalam perjanjian ni. Okey, berarti tuan-tuan kena baca read between the line. Jangan baca selapis saja. Sebab tu news ni kita baca, kita kena baca juga formula dan juga apa strategi dia. Berarti bagi pihak Hamas, mereka telah memenuhi syarat ni. Bersetuju melepaskan pentadbiran mereka. Tak ada kena-mengena dengan peletakan senjata dan pembubaran parti Hamas. Pentadbiran ini akan diserahkan kepada Abdul Hamid Sha'ad yang telah dilantik dengan dipersetujui oleh Hamas dan bersama dengan kabinet dia yang akan memerintah ni. Iaitu ada 15 anggota kabinet dia. Selesai bab ni. Berarti apabila Benjamin Netanyahu jumpa Donald Trump pada minggu depan, maka Trump akan mengatakan Hamas dah penuh-penuh perjanjian ni. Berarti kamu perlu berundur ke garisan kedua. Iaitu garisan, ada tak peta garisan? Kamu perlu undur kepada garisan yang kedua. Di mana bumi fasa yang kamu duduk di Gaza, kamu kena lepas kepada garis biru. Peta tu dah ada dulu. Peta tu dah ada dulu. Sebab saya tak tahu mana pergi dia. Ni. Kalau tak tengok peta ni, tuan-tuan tak faham fasa dia. Okey, tengok ni. Ini fasa pertama. Okey, ini fasa kedua. Patutnya Israel dah bodoh dalam garis kuning ni. Dia undur pada awal perjanjian, tapi bila berlaku saja 28 hari bulan Februari serangan Israel dan juga Amerika menyerang Iran, Israel masuk balik ke kawasan dalam ni. Berarti fasa yang sekarang dirundingkan untuk membolehkan Israel keluar ke garisan merah. Dan pintu bantuan dibawa untuk membolehkan pembangunan Gaza dilaksanakan. Selesai saja semua perkara-perkara ni, Israel kena undur keluar. Dan semua perkara ini mesti berlaku dalam tempoh 2 tahun. Mesti berlaku dalam tempoh 2 tahun atau lebih cepat daripada itu, tapi tak boleh lewat daripada 2 tahun. Berarti tentera Israel kembali patut berada dalam garisan kuning, dia dah masuk dalam balik. Sekarang fasanya mestilah memaksa tentera Israel keluar ke garisan merah ni atau keluar sepenuhnya, terpulang kepada apa yang akan Trump lakukan ke atas Israel dalam pertemuan minggu depan di Washington. Tuan-tuan kena dengar dan kemudian jangan kata percaya tak percaya. Senang, nanti tuan-tuan akan kata Amerika tak boleh percaya. Ini bukan soal akidah. Tuan-tuan tak percaya tak jadi isu. Saya cerita pada tuan-tuan ni juga bukan tentang tauhid. Ilmu mesti tuan-tuan percaya. Ini adalah geopolitik, perkembangan faktanya. Jadi tak payah duduk kemudian tuan-tuan kata boleh percaya ke rundingan ni. Saya nak jelaskan, 78 tahun dah. Rundingan lebih besar daripada ni pernah Israel langgar. Iaitu perjanjian Oslo 1963. Berarti kalau nak masuk rundingan ni, dia lebih kecil daripada rundingan yang Israel khianati. Ketika mereka bersetuju di depan Presiden Bill Clinton untuk melaksanakan two-state solution. Berarti kalau nak tentang tipu, kemudian. Ini fakta dia dulu. Dan saya ada keyakinan Israel akan menipunya lagi. Cuma kita mengharapkan dalam keadaan sekarang, di atas tipu daya apapun, Israel mestilah membenarkan truk bantuan masuk. Kerana masalah sekarang ni, Palestin merdeka boleh diusahakan kemudian, tetapi Palestin kebuluran mesti diselesaikan dulu. Okey, sebuah negara Palestin total boleh dipikirkan kemudian, tapi Palestin tak berumah mesti dipikirkan dulu. Sebuah Palestin yang membentuk sebuah negara merdeka boleh dipikirkan kemudian. Palestin yang sekarang mengalami kesusahan hidup dan ketiadaan perubatan mesti diselesaikan dulu. Sebuah Palestin merdeka kita fikirkan kemudian. Palestin yang berada dalam keadaan darurat sekarang mesti diselesaikan dulu. Jadi perjanjian ni adalah penting pada minggu depan dan Hamas melaksanakannya. Bukan berarti dia menjual maruah dia dengan mengatakan tanah ni dipulangkan kepada pentadbir sementara. Adalah untuk memastikan bahagian yang paling kritikal, iaitu penderitaan rakyat Palestin yang tiada akses pada makanan, tiada akses pada perubatan, tiada akses pada perumahan dan tiada akses pada pendidikan. Yang selama dah hampir 31 bulan. Mesti dipulihkan dulu. Dalam satu perjanjian yang mana menang titik awal. Walaupun kemungkinan kabur untuk mendapat titik akhir. Iaitu Palestin merdeka. Saja-saja nak komen, saya tenang awak keluar dulu. Pasal awak pun tak kerti apa satu tanya Palestin belum merdeka. Saya tenang awak keluar. Siapa yang komen merapu, saya anggap kata saja nak mengganggu stream ni, saya terpaksa tenang keluar. Ataupun yang general knowledge dia zero.
Kita tak boleh nak mulakan stream ni dengan zero gender knowledge. Jadi bila tuan-tuan faham, apakah strategi Hamas adalah menyelesaikan dulu bahagian yang paling ekstrim, iaitu 4 perkara. Rakyat Palestin mesti mendapat kembali akses kepada makanan. Kedua, rakyat Palestin yang sekarang berada dalam penderitaan kerana ketiadaan rawatan mesti mendapat akses kepada pembinaan semula hospital dan perubatan. Rakyat Palestin yang tak berumah mesti mendapatkan kembali rumah mereka kerana mereka tinggal di kemah-kemah pelarian. Yang keempat, rakyat Palestin yang tidak rakyat Palestin yang tidak meneruskan pendidikan, mesti sekolah dan juga universiti dibuka semula. 4 asas ni mesti ada dulu. Berarti apa yang kita kena fikirkan sekarang, dia bukan Palestin mereka. Terlalu jauh untuk menyelesaikan Palestin mereka, kerana yang kita cerita sekarang ni menyelamatkan Palestin yang hancur, menyelamatkan Gaza yang hancur. Jadi tuan-tuan akan faham bahawa yang dirundingkan oleh sekarang tidaklah Hamas bubarkan. Hamas serahkan pentadbiran je untuk mencapai 4 perkara ni dulu dalam fasa yang ada. Berarti tindakan Hamas adalah toleransi untuk kebaikan Gaza. Tak ada kaitan untuk kebaikan Israel. Kerana selagi Hamas tak mengumumkan dia bersetuju memenuhi syarat yang telah Amerika setuju dan negara-negara pelobi ini setuju, berarti rumit untuk Amerika menekan Israel buka pintu Karem Abu Shalom. Buka pintu lintasan Rafah supaya 600 terak bantuan dapat masuk. Dan 600 terak bantuan ini saya tak boleh sekat dengan mengatakan hanya bantuan kemanusiaan. Kerana rakyat Gaza dah tak tinggal dalam rumah 31 bulan. Rakyat Gaza dah tak mendapat akses perubatan dah 31 bulan. Semua universiti dan sekolah di Gaza telah ditutup dah 31 bulan. Jadi ini adalah fasa yang tuan-tuan mesti faham. Untuk membolehkan Amerika menekan Israel, pernyataan Hamas ni adalah penting. Dan kenyataan tu tuan-tuan kena faham, dia bukanlah Hamas dibubarkan dan bukan Hamas meletakkan senjata. Ialah penyerahan pentadbiran. Kenapa kena serah pentadbiran? Kerana yang akan mentadbir ini akan menerima dana. Dana akan dibekalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan dana akan dibekalkan oleh negara Arab. 200 bilion USD telah dipersetujui oleh negara-negara Arab yang menjadi pendana kepada perjanjian ini. Berarti Turki, Qatar dan juga Mesir memainkan peranan mencipta perjanjian bersama Amerika. Kemudian Arab Saudi, Qatar dan juga negara-negara kaya minyak ni telah pun menyediakan pledge ataupun jaminan dana, iaitu 200 bilion untuk membangunkan semula Gaza. Tapi Israel tak akan benarkan ini berlaku. Kalau dia kata Hamas yang menerima semua kewangan ni, nanti Hamas akan memperkukuhkan parti dia. Amerika tak boleh bagi pada Hamas kerana Amerika kata Hamas masih disenaraikan sebagai pengganas sejak 2002. Maka naiklah sebuah kerajaan yang bebas daripada kerumitan yang ada. Okey, kerajaan ini adalah kerajaan orang Palestin. Cuma mereka ini bukan daripada parti, tapi mereka adalah orang-orang teknokrat yang ada kemahiran mentadbir walaupun mereka tidak memiliki asas berada dalam parti Fatah, asas berada dalam parti Hamas atau 6 parti lain yang menjadi parti yang memenangi pilihan raya. Kenapa? Kerana kerajaan ini dipanggil sebagai kerajaan teknokrat, bebas parti, supaya mereka boleh fokus kepada tumpuan membangunkan Gaza. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, inilah proses dia. Untuk tuan-tuan faham tentang apa yang diumumkan semalam. Dia tak ada kena-mengena dengan pembubaran Hamas, dia tidak ada kena-mengena dengan disarm ataupun penletakan senjata Hamas. Dia hanya menyerahkan pentadbiran. Supaya satu, polisi Amerika adalah Hamas masih pengganas yang mana Amerika telah mengisytiharkannya pada 2002. Jadi mereka tak boleh berkompromi membenarkan aliran tunai daripada negara-negara yang membantu Hamas ini masuk dengan wangnya sampai ke akaun Hamas. Manakala Hamas pula faham, untuk membolehkan 4 perkara asas ni dimulakan dulu, 4 perkara asas ni dimulakan dulu, maka mereka melepaskan pentadbiran. Berarti melepaskan pentadbiran adalah klaus yang tepat. Kerana dalam sidang akhbar semalam, Hamas bersetuju menyerahkan pentadbiran Gaza kepada pihak yang telah dilantik oleh board office. Okey, itu yang saya boleh jelaskan supaya tuan-tuan faham fasa ni. Baik. Kalaulah minggu depan Israel tidak bersetuju, Hamas boleh tarik balik. Ini adalah perjanjian di mana menunjukkan bila Trump kata dia nak tekan Netanyahu, dia mesti bagi bol yang Netanyahu dah tak ada, dia kena bagi senarai yang Netanyahu dah tak ada berdolak dalik. Hamas dah serah senjata, Hamas dah serah pentadbiran. Okey, semua negara-negara yang ni dah bersedia untuk membantu, kamu kena patuh ya. Kamu kena patuh. Berarti kalau minggu depan Israel kata dia enggan patuh dan dia menyerang Gaza, Hamas boleh kembali. Dia bukanlah penyerahan yang kita kata sepasal satu penyerahan yang nampak dia kena bagi semua. Penyerahan ini adalah secara lisannya dia memenuhi perjanjian ni. Sebab perjanjian ni bukan Hamas tanda tangan. Dia dijamin oleh kawan sekutu dia, iaitu Turki, Mesir dan juga Qatar, bahawa mereka menjamin kedudukan Hamas ni mereka yang kawal. Kedudukan Israel yang tak ada dalam perjanjian ni, Amerika yang kawal. Dia serahlah dulu untuk membolehkan Amerika kata saya nak Amerika nakkan semua peluru yang dia boleh tekan Israel dalam perjanjian ni. Patuhi. Berarti kalaulah Israel datang minggu depan bertemu kerana yang mana Yadok ni buang je lah. Yang mana komen-komen menyampah saya akan buang, tuan-tuan. Saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dia memerlukan stres kerana tuan-tuan tak faham kepala ekor. Dan saya pun terpaksa mencari perkataan dan memerau otak bagaimana dengan sambil saya baca komen saya boleh faham cakap mana kefahaman tuan-tuan. Okey, ini saya jelaskan berarti Hamas umumkan semalam. Sekiranya Israel enggan, Hamas boleh saja berpatah balik dan kembali seperti orang yang kemudiannya tak bersetujui perjanjian ni kerana Israel tak bersetuju. Berarti saya jelaskan kepada tuan-tuan itu untuk tuan-tuan faham. Pengumuman semalam tak ada yang besar pun.
Siapa yang dah follow kes ni daripada perang bermula membawa kepada ceasefire 10 hari bulan Oktober 2026, silibus kita ni semua gambar-gambar lama yang kita naikkan, yang kita dah pernah jelaskan dalam silibus kita. Pelantikan Ali Shahad Abdul Hamid Shahad, pelantikan 15 kabinet dengan seorang penasihat daripada wakil tertinggi antarabangsa, garis sempadan yang menjadi fasa dalam perjanjian yang paling penting. Sekarang kita nak, kalau boleh minggu depan, kerana Hamas dah pergi ultimatum, iaitu bersetuju untuk menyerahkan pentadbiran. Kita harap Amerika juga menekan Israel untuk keluar 100% daripada bumi Gaza. Okey, Ibu Aura ni buang je lah sekali. Jangan tunggu sampai ayah nampak. Okey, ini berarti kalau sampai keluar dekat Sabtu, kita harap itu yang berlaku pada minggu depan. Baik, Kemudian datanglah dalam fikiran tuan-tuan, perjanjian ni tipu, perjanjian ni tak betul. Itu bukan tanggungjawab saya. Sebab saya kata, perbincangan geopolitik bukan akidah. Tuan-tuan boleh percaya, tuan-tuan boleh tak percaya. Ini bukan soal tauhid. Kita kena beriman dengan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh negara Brunei. Tak ada, dia hanyalah pengetahuan am. Untuk membolehkan kita faham apa yang berlaku sebenarnya. Jadi perjanjian ni boleh ditipu. Kerana bukan kali pertama. Ada perjanjian yang lebih besar. Iaitu 1963, perjanjian Oslo. Yang kemudian ditambah syarat dia 1964, pembentukan dua buah negara, two state solution, yang ditandatangani oleh Yitzhak Rabin, yang waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Israel Shimon Peres, yang ditaja oleh Presiden Bill Clinton, di mana Yasser Arafat menandatanganinya. 1963 kalau termeterai perjanjian two state solution inilah, kedua-dua tokoh Yasser Arafat dan juga Yitzhak Rabin telah dianugerahkan anugerah Nobel keamanan, kerana kononnya akan selesai masalah yang sangat besar di Asia Barat. Tapi perjanjian ini kemudian tak diselesaikan. Malah Yitzhak Rabin kalah dalam pilihan raya. Dan salah satu punca kenapa Netanyahu menang pilihan raya 1999 kerana dia mainkan isu two state solution, di mana Netanyahu mengasut golongan ultra dan juga golongan ultra nasionalis dan juga golongan ortodok Yahudi untuk menyokong kedudukan dia secara peribadi, dengan dia menjadi orang yang menolak perjanjian ni. Berarti sejak tu ada perjanjian yang lebih besar yang pernah ditipu. Berarti saya jelaskan, kalau nak cakap soal tipu, kita tak payah bincang hal ni. Kita duduk diam, kita balik tidur. Kerana dengan berpegang pada prinsip, sampai kiamat pun Israel akan menipu. Cuma ini adalah pengetahuan untuk kita lihat perkembangan-perkembangan semasa. Kerana memastikan rakyat Gaza makan, itu penting. Yang memastikan rakyat Gaza dapat perubatan, itu penting. Kita kena usahakan. Memastikan rakyat Gaza tidak lagi dibom hari ke hari dengan angka kematian purata yang sangat tinggi. Per harian, kita dah kira dulu 90 lebih orang per harian. Dengan jumlah 72,000 orang. Dibunuh sebelum 10 hari bulan Oktober 2025 yang lalu. Dengan sekarang lebih kurang 1,000 orang dibunuh selepas perjanjian ini ditandatangani, memasuki lebih kurang 8 bulan perjanjian. So kalau saudara dah faham dalam bab ni, saya jelaskan dia tak sama dengan perjanjian yang ditandatangani secara langsung oleh Lebanon dan Israel yang sekarang menjadi kontroversial. Iaitu syarat Lebanon kepada Amerika Syarikat yang menjadi orang tengah tandatangani pada 17 hari bulan Jun lepas, syarat yang dikenakan pada 26 Jun lepas. 26 Jun 2026 di New York, Amerika panggil ketua negara Lebanon dan ketua negara Israel. Dua-dua tanda tangan itu berberlainan. Itu berlainan. Kerana tanda tangan tersebut adalah split case antara Israel dan Lebanon. Yang tanda tangan yang ada sekarang adalah kes yang lain. Kerana dia tidak ditandatanganan terus oleh Hamas dan juga Israel. Dia ditandatangan oleh 4 negara yang mengambil langkah untuk menyelesaikan krisis di Gaza. Okey, ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya sekarang, boleh tanya. Mana yang saya jelaskan tadi, tuan-tuan tak faham, tanya, saya akan repeat balik. Sementara ada tenaga. Terima kasih pada yang faham. Siapa nak tanya apa, boleh tanya sekarang. Saya akan jawab bahagian-bahagian yang tuan-tuan rasa perlu penjelasan. Terima kasih. Ya, semua ahli kabinet adalah orang Gaza. Dalam perjanjian ni, kita sebut orang Palestin. Rumit untuk saya sahkan, mereka semua orang Gaza, tapi mereka semua adalah orang Palestin. Orang Palestin, berarti mereka berkhidmat ni, syarat dia mesti adalah orang Gaza. Syaratnya mesti orang Palestin. Jadi saya tak boleh nak sahkan sama ada secara geografi mereka lahir di Gaza. Kemungkinan sebahagian pada mereka datang daripada tepi barat. Saya tak boleh sahkan, kerana tak semua latar belakang ni saya kenal. Berarti Ali Shahad ni dah kita tahu latar belakang dia. Dia datang daripada Gaza. Omar Shamali, Abdul Karim Ansur, Ait Yaghi. Cuma kita boleh anggap ni mereka berkemungkinan besar orang Gaza kerana syarat Hamas. Bahawa semua yang dilantik mestilah boleh berurusan dengan orang Gaza. Dia tahu Gaza. Jadi salah satu syarat yang dulu bila Hamas kenakan, dia dah bersetuju nak memasuki rundingan menjelang tanda tangan pada 10 hari bulan Oktober 2025 antara negara yang menaja perjanjian ni. Dia dah sebut bahawa wakil-wakil yang datang ni kenalah dilantik orang yang dah faham dalam urusan dengan Gaza. Mereka boleh berkomunikasi dengan hospital Gaza, mereka kenal dengan badan pentadbiran persekolahan di Gaza, mereka faham tentang kedudukan rakyat di Gaza. Berarti yang kita boleh faham, Hamas dah bersetuju.
Saya jadi letih jawab, Hamas tak serahkan senjata. Allah. Nak marah saya yang pilih untuk stream dengan tuan-tuan. Tapi saya dah jelaskan, tuan-tuan masih tak faham lagi. Kata Hamas tak serahkan senjata. Dia tak ada klaus tentang senjata. Dia cuma ada satu klaus. Jadi di luar pada klaus tu, jangan fikir klaus dia. Hamas menyerahkan pentadbiran Gaza. Tuan-tuan kena faham. Kedudukan Hamas ni adalah parti yang memerintah Gaza. Al-Qassam tu adalah brigade bersenjata dia. Jadi jangan pening kepala pada klaus yang tak ada. Hamas tak serahkan senjata ke, tentera Hamas akan dibicara atau tidak. Itu tak termasuk dalam perjanjian. Fokus pada benda yang saya sebut. Hamas menyerahkan pentadbiran mengenai Gaza. Cukup bab tu dulu. Yang mana kepentingan dia untuk memenuhi syarat ini, syarat perjanjian ini supaya satu, makanan dapat masuk. Kerana bila Hamas saja serah saja pentadbiran, berarti makanan yang masuk akan ditadbir oleh kabinet yang ada ni. Pembangunan semula Gaza. Dana yang akan dibawa masuk ke Gaza oleh 200 bilion yang akan disumbangkan oleh Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Turki, Perancis. Ada negara Eropah tambah 60 bilion USD, 140 bilion datang daripada negara Arab. Berarti dia orang ni akan bangunkan Gaza. Jadi kalau tuan-tuan tak fikir, Hamas serahkan senjata, tentera dia nanti akan dibicarakan, tidak. Saya jadi rumit sebab dia tak ada dalam perbincangan. Dia tak ada dalam perbincangan. Dalam perbincangan ni pentadbiran saja. Semua orang, bila dipanggil perjanjian diplomatik, semua orang berada mencari titik yang boleh membawa kesepakatan. Jadi semua orang tak akan pergi pada titik yang rumit. Jadi bila tuan-tuan tanya titik yang rumit, Hamas serah senjata, meriam dia bagi tak, turun bawah tanah, tak akan selesai. Jadi bila buat perjanjian diplomatik ni, dia ada satu mentaliti. Bagaimana kita boleh mencapai kebaikan. Maka bahagiannya diserah pentadbiran je. Kalau nak masuk zon serah senjata ni jadi sensitif. Nak masuk zon pembubaran ni jadi sensitif. Jadi pada peringkat ni, di tengah-tengah teruknya rakyat Gaza akan nampak perkara ni telah berlarut selama 31 bulan. Mereka selesaikan dulu. Dengan peranan board office ni adalah membangunkan Gaza. Supaya penduduk Gaza yang berada dalam keadaan kebuluran, kelaparan, kekurangan makanan, selesai makanan dia. Sebab dah teratur kerana ada pentadbir. Kemudian sekolah yang nak dibuka, dia kena terima dana untuk bina bangunan rumah semua ni memerlukan 200 bilion tuan-tuan, USD. Besar pada belanjawan kita. Kita belanja 200 bilion USD adalah 800 bilion ringgit Malaysia. Belanjawan Malaysia 477 bilion ringgit sahaja. Berarti dalam tempoh 2 tahun banyak wang nak diterima. Maka kerana wang nak diterima ni banyak, hendaklah satu pihak yang dianggap tidak berpolitik mentadbirkannya. Itu dipanggil sekarang ni badan pentadbiran ni NCAG ni. Ataupun dipanggil National Committee for Administration Gaza, ataupun Badan Pentadbir Gaza, saya guna dalam bahasa Malaysia senang, adalah pihak yang tidak berpolitik. Dia tumpukan penuh-penuh mentadbir Gaza. Kerana Gaza tak memerlukan politik sekarang, kerana di tengah-tengah keteruknya rakyat, dia berada di bawah 4 azab yang saya sebut tadi. Azab kekurangan makanan, azab ketiadaan rawatan kesihatan, azab ketiadaan rumah, dan azab tiada kelangsungan sistem pendidikan. Selesai dalam bab tu dulu. Berarti kalau tuan-tuan tanya yang jauh ke depan dengan serah senjata, saya pun tak boleh sebab bahagian ni pun tak dibincangkan. Kalau bahagian ni dibincangkan dalam perjanjian ni, dia akan cacah marbah, dia akan jadi pecah belah. Dipanggil the fabric ataupun fabrik, keutuhan perjanjian tak akan tercapai. Jadi bila tuan-tuan tanya, saya akan kata saya tak boleh jawab kerana bahagian ini pun tidak diperbincangkan dalam perjanjian, kerana kalau dia diperbincangkan, fabrik, keutuhan perjanjian ni akan terbengkalai. Balik tu asal orang Gaza masih memerlukan. Jadi Hamas kata dia bertolak ansur di segi pentadbiran, cukup, jangan tanya lebih. Pentadbiran aku bagi. Berarti semua orang kata selesai dulu bab pentadbiran. Kerana dengan pentadbiran inilah membolehkan rakyat Gaza 23 juta orang mendapat kembali kehidupan yang ada. Selesai. Dalam mana-mana rundingan pun. Dalam mana-mana rundingan yang ada di negara kita pun. Kalau kita nak buat satu rundingan, maka kita kata apa? Kalau kita cerita balik tentang dulu, satu tanah nak diselesaikan. Kata dulu kau tanam pokok nangka dalam tanah aku. Aku tanam pokok kelapa dalam tanah kau. Sekarang tak boleh, payah. Nanti dia ungkit sampai pokok kelapa, moyang kau tanam, moyang aku dulu payah. Sekarang dia pergi pada rundingan, garis sempadan tanah kita ni macam mana? Panggil jabatan ukur, dia ukur garis sempadan. Selesai. Lepas tu pokok kelapa yang ada aku tanam dalam kawasan kau punyalah sebab ada garis sempadan. Pokok nangka yang kau tanam dulu, kau tak boleh tuntut, dah jatuh dah garis sempadan. Berarti penyelesaian yang besar telah termaktub, jangan gaduh lagi. Pasal pokok kelapa aku tanam dalam tanah kau, pokok nangka dalam tanah kau, aku dah tak ada dah. Jadi dua-dua faham, dah datang saja garis sempadan, atas tanah itu terbentuklah milik dua orang. Lepas tu tuan-tuan tanya pula. Jadi tuan-tuan akan jadi tukang hasut. Habis pokok nangka atuk kau tanam tu dapat dekat Sidin lah kalau sempadan baru. Datang seorang pula hasut Sidin. Pokok nangka yang nenek kau tanam tu dapatlah dekat Sisaat. Mampus tuan-tuan. Jabatan ukur dah datang, ini tanah dia. Ini tanah kau ambil. Jangan dibincang lagi tentang pokok kelapa dan pokok nangka. Faham? Ibarat dia mudah untuk tuan-tuan faham. Tak. Aku tak nak sign. Selagi dia tak angkat pokok nangka tu tanam balik dalam tempat aku dan aku tak... kau nak aku angkat pokok nangka kau, aku nak aku angkat pula pokok kelapa tu letak. Tak selesailah masalah yang besar. Perbalahan mengenai garis sempadan tanah. Hanya kerana nak suruh pindah pokok nangka dengan pokok kelapa. Tuan-tuan ambil faham tu dah. Berarti dalam rundingan diplomatik, konsep inilah diguna pakai. Hal-hal yang kecil yang menjadi garis masalah diketepikan dulu. Ambil perkara pokok.
Para pokok kan dah bergaduh pasal sepadan kan. Datanglah Jabatan Hukum letakkan sepadan. Ini garis pokok apa? 4 penderitaan rakyat Palestin nak diselesaikan. Selesaikan garis pokok. Apa syarat dia? Syarat dia Israel mesti berundur. Untuk bolehkan Israel berundur apa? Hamas mestilah melepaskan pentadbiran. Itu saja. Terima kasih. Kalau tuan-tuan faham bahasa diplomatik lah. Dia tak ada pengunduran Hamas di Gaza. Awak pun masuk lambat. Ini seorang lagi kan. Susanto Ronobowo. Awak masuk lambat. Dia tidak ada istilah pengunduran Hamas daripada Gaza. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia melepaskan pentadbiran je. Berarti orang-orang Hamas kekal berada di situ. Tiada tangkapan akan dibuat. Dia akan kekal ada di situ. Dia lepaskan pentadbiran je. Berarti pentadbiran akan diambil alih ni oleh Abdul Hamid Saad ni. Okey, dan juga ini badan pentadbiran dia yang terdiri daripada orang-orang Palestin yang akan mentadbir dalam apa yang dipanggil, nama dia tak panggil kerajaan sementara sebab dia bukan kerajaan di pilihan raya. Dia dilantik secara kolektif oleh negara-negara yang menandatangani perjanjian sebagai penjamin. Hamas bersetuju. Berarti tak adalah Hamas berundur, tak adalah Hamas serah senjata. Dia kekal di situ. Cuma dia tidak mentadbir. Saya nak jaga lidah saya daripada jadi cynical ni, jadi susah. Tapi kalau tak sini, tuan-tuan tak faham. Ustaz Razak nak tanya, ada ke Palestin yang masih tak musnah? Musnah semua tak? 90% telah bermusnah. Itu menjadikan proses ni terbengkalai lama. Sebab tu kena cepat dilaksanakan kerana tak ada bahagian Palestin yang boleh diduduki. Rafah tu musnah penuhnya. Rafah tu dah rata sepenuh 8 km. Kita ada gambar satelit tak? Tak ada, tapi Ustaz cari je lah. Rafah Today Satellite foto. Nampak? Tak ada apa yang tinggal. 80% daripada bangunan dia musnah. Kalau tuan-tuan tengok pun mereka duduk dalam kemah-kemah ya. Berarti saya beritahu dekat Ustaz fakta dia 70 juta tan sisa runtuhan nak dikeluarkan. Ini satu beban yang besar. Sama ada macam mana nak buang. Gaza ni dah lah kecil, 365 km persegi. Besar sikit daripada bandaraya Melaka bersejarah. Dan hampir sama dengan daerah Sabak Bernam. Ini keluasan Gaza. 70 juta tan runtuhan bangunan tu tak boleh recycle pakai balik. Satu nak clearkan runtuhan bangunan. Sebab dia tak boleh bangunkan balik rumah pattern lama. Kerana peluang untuk Gaza sekarang ni adalah untuk naikkan rumah pattern baru. Berarti nak selesaikan benda tu. Kemudian nak membina ukur tapak rumah yang ada. Satu adalah rakyat Gaza masih tinggal dalam kemah. Jadi tak boleh dibina kos yang tinggi untuk rumah kemah yang sama sebesar Sabak Bernam ya. Gaza ni 395 km. Sabak Bernam berapa? 13 kali kecil Sabak Bernam. Cuba tengok Sabak Bernam berapa keluasan dia. Rasa saya dia lebih kecil daripada Sabak Bernam. Berarti Gaza ni masalah kita bukan bahagian yang tak musnah. Dia kena reconstruct. Kena buang. Sekarang ni masalah dia besar adalah semua orang dah bincangkan bila nak bangun balik Gaza ni adalah 70 juta tan sisa runtuhan bangunan. Nak kena diratakan. Bila nak bangunkan ada jadi masalah. Di mana dulu orang Gaza nak duduk. Kalau projek perumahan baru naik sebab Gaza tak boleh dibangunkan secara lama. Tumpuk-tumpuk dan kemudiannya menjadi bandar tak teratur. Ini peluang kerana 200 bilion dolar USD yang baru yang akan dibekalkan dalam tempoh 2 tahun insya-Allah kalau mengikut perjanjian ni. Dan kemudian mungkin akan panjang sampai 5 tahun. Kerana projek pembangunan semula Gaza tak boleh diselesaikan 2 tahun. Semua ahli peneliti mengatakan 5 ke 8 tahun. Berarti tak apalah asal dia mula. Cuma yang masa dekat ni, kita masih berfikir adalah menyelesaikan masalah makan, menyelesaikan masalah perubatan, menyelesaikan masalah tempat tinggal yang lebih elok daripada kemah, terutama nak masuk musim panas terik sekarang ni dengan denggi dan juga penyakit ni bawaan tikus akan menular. Yang keempat, universiti dibuka semula. Jadi prosesnya jadi rumit. Kerana nak tempatkan orang yang ada tu dahlah tanah dia sempit. Pembangunan ni kalau berlaku serentak daripada utara sampai selatan, tak boleh mana rakyat Gaza nak duduk. Jadi proses-proses ni lah mereka ni teknorat, mereka faham. Kerana mereka ni teknorat dalam bidang pembangunan, mereka ni teknorat dalam bidang perstrukturan, mereka ni teknorat dalam bidang kewangan, mereka akan faham. Kalau nak mula pembangunan di Gaza City, berarti pengosongan Gaza City dibuat. Orang diundurkan masuk ke Rafah. Bila sampai di Rafah kebetulan Israel dah ratakan. Israel nak jadikan tanah jajahan tu, Israel dah ratakan. Berarti di Rafah akan masuklah kontena-kontena yang bersaiz tempat tinggal sementara. Dan dia kos. Nak gerakkan orang turun ke bahagian selatan menjadi terlampau padat kerana Rafah tak boleh terima semua. Maka itu mereka fikirkanlah. Saya nak fikir pun tak boleh sebab saya tak tengok tanah Gaza dan saya bukan ahli dalam perstrukturan semula. Cuma logik dia membangunkan semula ni disebut oleh semua pakar antarabangsa 5 ke 8 tahun. Kerana dananya dah ada mungkin dipercepatkan. Tapi kalau dana ada pun proses untuk memulihkannya jadi complicated. Kerana pembuangan hasil 70 juta tan sisa runtuhan pun memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan di mana sisa ni nak dibuat? Sebab kita belum pernah dengar teknologi di mana. Macam saya pergi ke Lubnan, saya selalu berfikir bila bom pecah. Barulah saya tahu.
bom ni bangunan bertingkat-tingkat, bom ni bukan letup daripada atas, dia jatuh dia tembus bangunan sampai di bawah baru dia meletup. Bila dia meletup untuk memberikan banyak orang mati, bangunan tidak diletupkan sebagai hancur, dia diletupkan supaya menghempap, supaya orang mati ni banyak. Makanya kalau debu yang kita tengok naik itu bukan debu apa, debu tu adalah sisa simen yang halus yang dibawa oleh debu, yang dibawa oleh letupan. Letupan ni dia tak ada debu, dia hanya ada kekuatan tolakan letupan je. Maka debu tu yang naik, yang jadi gelembung tu api, kemudian ada debu. Kemudian debu tu turun, barulah saya faham simen kembali menjadi simen. Okey, tekan sekejap untuk Faizul. Faizul tanya soalan bijak. Faizul, untuk pengetahuan Faizul sekarang, dapur yang disediakan, berarti nak masuk ke Gaza ni susah. NGO Malaysia punya banyak komitmen untuk masuk, tak dapat. Akhirnya Amerika Syarikat dan juga negara-negara yang menjadi penjamin ni dan juga PBB bersetuju. World Central Kitchen. World Central Kitchen ni diasaskan oleh seorang Hispanic Amerika. Nama dia Pedro apa saya tak ingat. Dia yang buka. Berarti ada 100 lebih dapur masakan fresh harian yang disediakan oleh NGO World Central Kitchen. Dan World Central Kitchen ni pula dia bagi peluang perniagaan kepada orang Palestin. Di mana orang Palestin ni edarkan roti percuma. Jadi setakat ni kita tahu 22 kilang. Mungkin Arif boleh cari yang baru. Yang lama sebelum kita sibuk dengan Iran, dia bagi 22 kilang. Dan nama dia Jose Andres. Jose Andres ni bayar kepada orang Palestin yang dah ada kilang. Maksudnya bangunan dia masih ada, tak roboh waktu kena bom, atau dia pergi cari tempat yang sesuai, dia ada pengalaman dah. Maka konsep menghidupkan ekonomi, duit daripada World Central Kitchen yang diperolehi daripada dana antarabangsa, dia bayar kepada 22 usahawan Palestin. Usahawan Palestin keluarkan roti percuma. Tapi harga roti itu dibayar oleh World Central Kitchen daripada dana antarabangsa. Berarti yang menguruskannya adalah World Central Kitchen. Kita sedang tunggu sekarang ni sama ada diaktifkan semula United Nations Work and Relief Agency. Kalau daripada Malaysia, senang je tuan-tuan. Ini saya bocorkan rahsia lah, harap NGO Malaysia jangan marah. Kalau daripada Malaysia, yang tuan-tuan derma tu, NGO kita beli barangan makanan daripada pembekal. Kemudian dia susup masuk dalam terak-terak bantuan. Jadi pembekal makanan ni, itu cara NGO kita, tuan-tuan bagi duit. Sini saya jelaskan operasi NGO kita. Kita beli makanan di Mesir. Kita susuplah masuk. Kita susup masuk. Jadi kita boleh isytiharkan daripada luar. Ini makanan kita. Tapi bila sampai dia dikira jadi ini makanan PBB. Cuma PBB tolong bawa je makanan kita. Nak dapat penggiliran makanan tu yang jadi lambat. Kerana jumlah terak yang Israel benarkan masuk secara harian adalah rendah. Tapi projek genuine. Genuine projek kan yang dilancarkan oleh Cinta Gaza Malaysia, yang dilancarkan oleh MyCare, yang dilancarkan oleh Muslim Care, yang dilancarkan oleh AICT, yang dilancarkan oleh KOM, KHOM. Semua genuine. Ini semua genuine. Yang dilancarkan oleh Islamic apa yang semalam tu? Malaysia Relief Agency. Malaysia Relief, semua betul. Kerana mereka ni tak bawa makanan, mereka beli makanan daripada kontraktor, mereka masukkan ke dalam AICT adalah Naimah. Kalau saya sebut AICT tu Naimah lah. Mereka beli makanan, Naimah ni berada di Mesir. Dia beli makanan, mereka masukkan ke dalam terak-terak PBB. Declaration kita buat itu makanan kita. Tapi bila masuk ke dalam tanah Palestin untuk Israel, itu adalah declaration makanan daripada United Nations, PBB. Berarti nak membiarkan PBB menanggung sendirian tak boleh. Kerana PBB juga menanggung pelarian Islam di Sudan. PBB juga menanggung kedudukan orang Islam yang berada dalam krisis di Afrika Selatan. PBB masih membantu orang Islam di Somalia yang dah masuk dekat 50 tahun, tak selesai-selesai masalah dia. Maka dengan cara itu, NGO Malaysia ni dia tunjuk pelepasan terak bantuan. Berarti itu adalah terak bantuan genuine. Genuine. Berarti kalau tuan-tuan nak menderma kepada semua NGO ni, track record dia jelas. Jangan hanya pergi-pergi yang merapu je. Yang nak buat korban di Gaza, sekiranya kambing pun tak ada di Gaza. Naimah tu siapa saya nak cerita payah. Dia adalah salah seorang influencer yang banyak membantu proses pengumpulan dana untuk Gaza. Dia jarang berada di Malaysia sekarang kerana dia melobi banyak NGO daripada Arab Saudi, daripada Qatar. Kerana tokoh-tokoh yang pada Arab Saudi dan Qatar ni menjadi penderma dalam keadaan diam. Tadi saya jumpa Naimah di Spain dan saya baru ni saya jumpa Naimah dalam kongres di Lubnan. Dia berada di Iran sekarang, membina jalur diplomatik dia, kemudian dia akan balik ke Mesir kerana dia juga mengurus ibu-ibu tunggal yang menjadi pelarian Palestin yang berada di Mesir, dia tolong jaga. Jadi dia bantu banyak melalui AICT. NGO dia berpangkalan di UK dan dia adalah wakil daripada Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan tanya, itulah kerugian lah ada sikit. Tapi kalau tak mau rugi langsung dari segi dana, payahlah. Kita beli daripada luar makanan. Kemudian barulah hantar. Menjadikan setiap 100,000 kemungkinan bernilai 80,000. 20,000 tu hilang kerana kita terpaksa mengupah terak-terak bantuan ni masuk. Untuk membolehkan konsistensi perkara ni dilaksanakan. Cinta Gaza Malaysia saya pergi baru ni pun, Cinta Gaza Malaysia pergi, dia orang bersetuju untuk menaikkan
Adin, saya terpaksa tendang awak keluar. Tak tahu pun tak apalah. Tak payah peduli lah. Komen-komen yang mana tengok sendiri, admin ada 3 orang. Yang mana masuk kita rasa ini adalah pembangsat, buang je lah. Saya membaca tak ada sakit hati. Di tengah-tengah kita bercerita begitu serius tentang nasib orang Palestin, kita akan jumpa. Sebab itu saya katakan, orang Islam tidak pernah mengalami tekanan yang sangat besar daripada Yahudi. Apabila kita berusaha nak membantu Palestin. Tekanan yang paling besar adalah datang daripada orang-orang yang ada di Malaysia yang kita panggil ni, Al-Babi Al-Kubangi. Sangat rumit. Jadi dengan urusan yang ada ni, truk bantuan ni masuk adalah genuine. Pasal macam projek Op Ehsan yang dilancarkan oleh kerajaan, 100 juta ringgit. 30 truk menanti bantuan untuk masuk. Sebab itu perjanjian pada minggu depan. Yang mana bila Israel jumpa dengan, bila Benjamin Netanyahu menghadap Trump, kita tak predict banyak. Kita tak predict benda yang mulus terbentuk Palestin mereka. Sebab Palestin mereka ni telah pun menjadi krisis sejak 1993. Berarti sekarang dah jadi lebih kurang 30 lebih tahun. Tak pernah bergerak. Yang kita selesaikan 4 perkara asas selepas berlakunya pengeboman ke atas Gaza, iaitu tiada lagi serangan ke atas Gaza. Yang kedua, makanan dapat masuk. Pembangunan semula Gaza dapat dibuat. Ini kita nak. Jelas supaya tuan-tuan faham. Kalau tidak, tuan-tuan bersifat ideal. Ideal ni orang yang tengok live TikTok, orang yang duduk dalam TikTok ni, dia duduk atas armchair, dipanggil sebagai armchair thinker. Kita duduk atas kursi ni, kita letak tangan atas kursi, kita fikir. Boleh percaya ke? Palestin takkan nak boleh merdeka. Banner nanti saya bom balik. Larat nak banner. Rugi. Kalau tuan-tuan berfikir armchair tu, dengan menggunakan kepintaran tuan-tuan berasaskan kepada otak tuan-tuan dibekalkan oleh selesanya bontot atas kursi, tuan-tuan takkan faham. Kisi-kisi penyelesaian ni dia tidak dipanggil sebagai muktamad. Menyelesaikan masalah yang ada ni dia tidak dipanggil sebagai menyelesaikan masalah yang muktamad. Kerana sejarah Palestin ni tidak pernah ada muktamad sepanjang 78 tahun. Yang kita selesaikan adalah yang praktikal. Yang praktikal. Jadi tuan-tuan bukanlah Sifu yang kemudiannya macam mengajar orang 7 hari meniaga kaya, bagaimana boleh menjadi kaya. Sifu tu pun sendiri tak pernah kaya. Sifu yang training. Tuan-tuan yang bercerita tentang kemerdekaan Palestin, nasib rakyat Palestin, menderma pun tak pernah. Bercakap tentang Palestin pun tak pernah. Masuk dalam komen je. Maka tuan-tuan tak mempunyai pengetahuan asas. Tuan-tuan tak tahu asas pada satu tindakan tu apa. Asas dalam tindakan kita adalah mengembalikan orang Palestin ni kepada satu, boleh makan. Mengembalikan pada Palestin ni tidak dibom setiap hari. Tidak terancam. Membolehkan orang Palestin ni kemudiannya dapat apa? Dapat rumah dia kerana tak boleh tahan dia duduk kemah dah 31 bulan. Dan kemudian orang Palestin dapat sambung belajar. Kerana persekolahan dah penting. Ini yang dipanggil sebagai orang yang faham realiti semasa. Ini saja yang boleh setakat ni. Tetapi pemikir-pemikir yang armchair ni, yang duduk melentang sambil duduk pegang komen TikTok ni, boleh percaya ke Amerika? Arab ni dia bukan nak tolong. Nanti banner kena bom lagi. Ini dah akhir zaman dah. Imam Mahdi je akan selesai. Maka rumit untuk berbincang dengan tuan-tuan kerana pemikiran tuan-tuan tidak diasaskan oleh ihsan dan tak diasaskan oleh akal fikir. Dipanggil akal budi ashtung. Kalau dalam Islam ni dia kata hati nurani, tuan-tuan tak ada. Jadi susah kita nak bincang. Kerana tuan-tuan bercakap berdasarkan selesanya duduk atas kursi. Tapi bagi orang yang faham bahawa tak mendapat yang terbaik bukan berarti perlu hidup yang terburuk. Tak dapat yang terbaik bukan berarti kita membiarkan keadaan itu kekal terburuk. Maka kita nak keluar je pada keburukan walaupun kita tak menuju kepada yang terbaik. Itu dah kira baik dah. Macam saya kata tuan-tuan kan, tuan-tuan makan bukan saja kadang-kadang kita makan bukan untuk sedap, kita makan untuk kenyang. Kalau hari itu rezeki kita untuk kenyang, syukur Alhamdulillah ya Allah. Kerana hidup ini sebenarnya keperluan makanan ni adalah untuk mengelakkan kita kelaparan. Makalah datang rezeki pada kita hari itu nasi dengan ikan masin, makanlah. Janganlah tolak pula. Lah orang datang hantar bantuan nasi dengan ikan masinnya kedekut. Berarti tuan-tuan payahlah nak berbincang dengan tuan-tuan kalau tuan-tuan tak. Bantuannya tu hanya mampu nasi dengan ikan masin untuk mengeluarkan jumlah orang yang ramai daripada kelaparan. Jadi jangan dihina orang bagi bantuan. Kerana yang pertama adalah menyelesaikan dulu kapal kelaparan. Kalau diberi nasi dengan daging tak boleh capai 5,000 orang yang lapar. Dia jadi 1,000 orang ni, maka bajet tu dikecilkan. Sebab saya pun pernah kena hinaan ni dulu. Sekarang kan kalau tuan-tuan pergi tengok projek makan tengah hari yang disediakan oleh Yayasan Al-Rikhab di Jalan Tuan Tambu Sami. Hari yang kita tak ada duit, ikan selah je. Ikan selah je. Betul-betul ikan selah letak atas tu, kuah kicap sikit, tumis dengan bawang. Itu yang Puan Akmal dapat sediakan. Sebab hari kita tak berduit, orang pula ramai. Kadang-kadang jumlah mereka yang tersadar di jalanan ni meningkat tinggi. Daripada 150 dah naik 200. Terpaksa lah tukar ikan selah. Hari tu ikan mai, ikan selah je. Kalau tak ada, beli sardin je. Sardin dengan kuah, lepas tu kicap sikit. Makanlah mereka. Kadang jumlah nasi dikurangkan. Sebab projek kita di Chowkit bukan projek mengenyangkan. Projek adalah menghilangkan kelaparan kepada musafir jalanan yang hidup dalam keadaan doif. Sebab kita kena sediakan 150 pack sehari untuk 5 hari. Satu dan Ahad tak mampu sediakan.
Kerana Sabtu dan Ahad ni malam NGO banyak hantar. Sebab NGO akan hantar ke Coket ni hujung minggu. Jadi NGO ni berlari dah pula pergi ke bahagian Jalan Raja Laut untuk ambil makanan. Tengah hari sekali-sekali je mampu diberi makan. Jadi bila kita berada dalam keadaannya tu, adalah setengah penaja dia pergi tengok kan. Kita bagi 500 makan nasi ikan selah je. Kita pun nak cakap dekat penaja RM500 tuan bagi, tuan harap apa? Saya sembelih seekor kambing bagi kat situ. Tak mungkin lah. Kalau modal dah lah, nasi itu dimasak sendiri oleh kumpulan bekas penagih dadah yang berkhidmat di Yayasan Al-Riqab. Masak sendiri, lauk siang semua sendiri. Sebab kita nak kos ni juga diberi kepada bekas penagih yang sedang berada di situ untuk membolehkan mereka ada gaji harian. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan untuk faham. Tak semua bantuan ni yang kita bagi, nilai dia adalah sedapnya makanan. Nilainya adalah menghilangkan kelaparan. Jadi dalam Gaza ni bukanlah tentang memerdekakan Palestin, mengeluarkan rakyat Gaza daripada azab yang sangat dahsyat kesan daripada genosid yang dilaksanakan oleh Israel. Saya ucap terima kasih banyaklah lately ni. Alhamdulillah, durian murah. Saya rasa tahun ni lah paling mewah. Rakan-rakan jalanan terima durian banyak. Semalam ke 2 hari lepas, Puan Akmal dekat page dia naikkan lagi orang hantar durian. Mewah orang hantar durian. Berarti kali pertama lah saya rasa sepanjang 2012 saya aktif di jalanan. Inilah tahun paling banyak durian dihantar kepada masyarakat jalanan dengan niat kenduri durian. Kerana durian murah. Ni saya tak ada masa depan, Puan Anida. Kalau tak ada masa depan, cukuplah pakai masa sekarang. Alhamdulillah dah. Satu, Allah dah bagi masa lepas. Lepas tu Allah bagi masa sekarang. Bersyukurlah. Tentang tak ada masa depan, bukan Allah yang bagi, awak yang kata. Jadi saya nak tolong pun tak boleh. Tapi saya cuma kata, kalaulah tak ada masa depan, jangan merungut. Bersyukurlah sebab masih ada hari ini. Dan bersyukurlah kerana ada masa lepas. Okey, ambil lah. Kalau awak salah tulis, saya minta maaf. Tapi itulah kenyataan Allah. Saya kata Alhamdulillah, yang tak ada masa depan tu bukan takdir Allah. Allah. Awak yang keluarkan kenyataan. Sebab yang lepas awak makan, masa lepas. Masa sekarang awak ambil, cuma masa depan awak tak ada. Tu bukan salah awak sendirilah. Masa semua orang dapat sama rata. Tak ada siapa yang berjaya dalam dunia ni dia dapat 28 jam sehari, dia dapat 8 hari seminggu, dan dia dapat 35 hari sebulan, dan dia dapat 500 hari setahun. Semua orang dapat masa yang sama. Atas usaha dan atas ihsan Allah lah orang tu berada di mana. Ramai orang dalam dunia dia dimuliakan oleh harta kerana dia pandai menggunakan masa. Tapi dia terhina di mata Allah kerana masa yang digunakannya itu tidak ada kualiti. Ada orang dalam dunia ni dia menggunakan masa untuk ibadah. Dia mulia di mata Allah walaupun harta dia sekadar ada. Jadi janganlah miskin harta dan kemudian miskin akhlak, miskin ibadah, 3-4 kali kena hina. Saya jawab itu ajalah. Bersyukurlah sebab masih ada masa lepas. Kalau awak dah dewasa kan, masih ada masa lepas. Selamat lalu zaman kanak-kanak, selamat lalu zaman remaja, dapat melihat dunia. Masih ada hari ni masuk komen dekat TikTok saya. Tentang tak ada masa depan tu awak fikir sendirilah. Kalau awak nak beli, saya tak tahulah DIY jual atau tidak. Pergilah beli masa depan dekat DIY. Kalau beli yang RM2, dapat yang nilai RM2. Kalau nak lagi, pergi ke masjid. Beli masa depan di masjid. Mungkin percuma. Tapi awak kena carilah macam mana. Ada apa soalan lagi? Nak tanya? Ada apa siapa nak tanya lagi tak? Jaket ni saya pakai hargai kawan saya beli. Dia beli dekat bandar. Dia datang hantar. Dia saya pakai dalam live untuk memory menghormati sebab semalam dia datang hantar daripada Sabah Bernam. Dia beli yang money ni. Saya pakai lah untuk kenang-kenangan kan. Orang hadiah kan. Ada apa tuan-tuan nak tanya lagi tak? Kita masih ada dalam titik awal ni. Cukuplah kita cerita hal pakaian. Siapa nak cerita hal apa nak tanya? Okey, Tuan Haji saya jelaskan. Tolong Adit jap. Okey. Adit, okey. Kita menyebut negara Palestin. Ada bendera dia 4 warna tu. Okey, hitam, hijau, putih dan merah. Okey. Kita mengiktiraf negara Palestin, tapi di PBB Palestin bukan negara. Tuan-tuan kena ingat apabila 1948 Israel British menubuhkan sebuah negara haram Israel, dia tidak menubuhkan negara Palestin. Cuma dia lukis peta Israel je. Dia lukis peta Israel je, iaitu negara haram Israel ni Palestin yang British bantu bina, peta dia begini. Ini negara Israel yang British bantu bina. Okey, tapi Israel ambil. Bukan yang ni, dia ada lagi yang tak apa, saya tunjuk yang ni dulu lah basic dia.
Dia ada lagi satu peta ni, Gaza masih lagi lentang ke sini. Gaza. Jadi Israel ambil sampailah sekarang jadi begini. Okey. Baik. Bagaimana Palestin tu dikatakan negara? Dia diiktiraf oleh negara-negara yang nak iktiraf dia. Termasuk Malaysia, Indonesia, baru ni Norway iktiraf dia, Spain iktiraf dia, baru ni France iktiraf dia. Berarti iktiraf. Tapi di PBB, dia negara permati. PBB ada 193 negara. PBB ada. Palestin adalah negara permati. Berarti dia tidak pernah termaktub sebagai sebuah negara. Cuma kena ingat, bagi negara-negara yang mengiktiraf seperti Malaysia, ada kedutaan dia. Semua negara OIC iktiraf Palestin. Tapi Palestin tak boleh mengundi di PBB kerana dia bukan sebuah negara. Kedudukan dia negara pemerhati. Okey, itu saya jelaskan sebagai sebuah pemahaman tentang kewujudan Palestin. Dia tidak pernah berada sebagai sebuah negara. Kerana 1948, Israel ditubuhkan di atas peta. Baki itu dikira tanah Palestin tapi tidak diisytiharkan sebagai sebuah negara Palestin. Jadi kita selalu keliru. Memang banyak negara mengiktiraf Palestin sebagai negara. Tapi tidak pernah ada bentukan negara permati itu, maksudnya dia boleh duduk dan melihat dia hadir sebagai negara permati. Haris, saya rasa basic banyak ni. Negara permati ni dia boleh hadir dia dalam sidang PBB. Tapi dia tak boleh mengundi dalam United Nations General Assembly. Dia tak boleh diletakkan sebagai negara calon untuk berada dalam UNSC. Tak boleh. Gaza saya dah update tadi pukul 5 petang. Korang alias, saya dah update Gaza panjang. Dah 1 jam dah kita update Gaza. Sebab tu saya kata, follow. Nanti pukul 5 masuk. Saya tadi tunggu sampai 10 minit. 1,400, 1,500 trafik saya dah update Gaza. Detail tentang istilah sebenarnya bukanlah Hamas meletakkan senjata. Bukanlah istilah Hamas mengundurkan tentera. Bukan istilah Hamas dibubarkan. Keadaan di Gaza hanyalah Hamas menyerahkan pentadbiran mengikut jadual yang telah dipersetujui dalam ceasefire 10 hari bulan Oktober 2025, di mana pentadbiran Gaza kini ditadbir oleh pihak yang telah diterima oleh 4 negara perunding dan oleh Hamas sendiri, iaitu yang akan diketuai oleh lelaki ni, yang ini Hamid Shahad. Okey, dan Hamid Shahad pun telah mengumumkan dia telah lantik 14 kabinet dan seorang wakil yang akan memerhati. Ini 14 kabinet Gaza. Sebelum 1948 ni, seluruh ni, sebab tu kalau bendera Palestin ini penuh, inilah Palestin penuh, ini Palestin penuh. Sebab tu flag yang tuan-tuan pakai dekat rantai, dekat bawah. Tunjuk je siapa ada merchandise Palestin tu jap. Ni saya tunjuk. Sebab tu merchandise Palestin ni merujuk pada bentuk ni. Ini adalah one state solution Palestin. Menyamai lah peta ni. Sebab tu Palestin masih lagi menggunakan bentuk ini. Tu peta Palestin yang ada tu. Menyamai bentuk ni. Nampak tu? Merchandise Palestin. Ini asal Palestin. Sebelum diserahkan kepada Israel dalam garis putih. Kemudian Israel rampas lagi dalam bentuk pencurian-pencurian hinggalah Palestin menjadi tanah-tanah terbukan. Tadi orang hadiah saya dalam perjalanan saya ke kamp pelarian Palestin pada minggu lepas. Salah satu NGO dia tu, saya lupa nama dia lah, tapi saya kenal ketua dia. Pak Kasim Aina bagi kat saya. Pak Kasim Aina bagi kat saya ambil. Sebab saya berkenan benda ni, saya nak cabut. Saya nak cabut benda ni, nanti saya nak jadikan dia kitchen. Saya boleh pakai berjalan kata. Kalau saya simpan benda tak ada apa. Nanti saya akan cabut benda ni. Saya akan minta kawan saya buat kitchen. Dan saya boleh pakai dekat saya punya loop belt. Kan saya suka pakai rantai ni kan. Rantai ni saya boleh letak dia dekat loop belt saya. Sebab simpan di rumah saya, orang tak nampak. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya tak? Bila sumber air di Gaza, naikkan sekejap sumber air di Gaza. Tak apa-apa. Nak beli nanti kan, tuan-tuan pergi dekat Cinta Gaza Malaysia. Pergi dekat web Cinta Gaza Malaysia. InsyaAllah ada benda ni. Beli dekat web Cinta Gaza Malaysia. Okey, gini bekalan air di Gaza. Dia bekalan air sekarang berada dalam keadaan berterabur. Sama seperti juga bekalan elektrik, hospital apa semua. Berarti amat rumit bagi penduduk Gaza. Tapi lori-lori yang dibenarkan masuk masih bawa air bersih. Sebab tu kita risau kemarau panjang yang akan datang ni. Apabila air bersih kurang, tikus akan aktif pada musim kemarau panjang ni. Denggi akan aktif. Sebab itulah perjanjian ni kenapa minggu depan kita harap Benjamin Netanyahu apabila dia datang dan dah jumpa dengan Donald Trump jumpa dengan Benjamin Netanyahu, dia memenuhi jaminan dia bahawa akan ada tekanan untuk Benjamin Netanyahu bagi membolehkan pintu Rafah dan pintu Karim Abu Shalom dibuka, memenuhi syarat perjanjian yang telah dipersetujui
oleh Amerika dan 3 negara yang mewakili pelobi Hamas, iaitu Turki, Mesir dan juga Qatar. Iaitu Petrus Padani buka 600 trak sehari. Bila 600 trak sehari, bantuan kemanusiaan boleh masuk dan projek pembangunan semalam Gaza semula boleh dibuat. Jadi semua loji air, semua bekalan tenaga elektrik semua dapat dibuat. Berarti kalau tuan-tuan tanya sekarang, macam gambar tuan-tuan tengok lah. Mereka masih lagi lori yang dilepaskan tu kan, lori bantuan tu sampai. Kebanyakan air tu ada. Macam kalau sebagai contoh, saya tengok pattern yang dibuat di lawatan saya di kamp-kamp pelarian Palestin sekarang. Begini. Kamp pelarian Palestin ni tak ada air. Sebab Lubnan ni pun tak nak bagi air. Sebab Lubnan pun hidup susah. Sebagai contohnya ni, pelarian Palestin ni ada 15 kamp. Total pelarian Palestin ada di Lubnan 300,000 orang yang berdaftar. Kamp pelarian yang kecil ni ada 26,000 rumah. Ashamali, atau kita pergi pada kamp seperti kamp Sabra Syatilah, atau kita pergi Ain Al-Welha. Ain Al-Welha, dia 100,000 lagi besar. Air ni tak kerajaan Lubnan tak bekalkan, sebab kerajaan Lubnan pun miskin. Dia nak bekalkan kepada 6 juta lebih rakyat dia. Dan di Beirut ni pula ada 2.5 juta orang. Orang Palestin nak ambil air macam mana? Maka projek yang telah dibuat oleh MyCare, oleh Cinta Gaza Malaysia dan banyak NGO. Kalau tuan-tuan pergi ke kamp-kamp pelarian Palestin yang ada di luar Palestin ni, banyakkan tabung air dia disedekahkan oleh Malaysia. Itu saya bangga. Bangga saya, sebab saya pergi, saya tak nampak. Tak sama saya pergi Somalia. Saya pergi Somalia, saya pergi Ethiopia, semua NGO Kristian. Oxfam lah, semua buat bekas telaga air. Tapi semua tanah Palestin yang saya pernah lawat, dan kamp-kamp pelarian Palestin sama ada di Lubnan, di Syria, sampailah di Jordan, mesti fasiliti disediakan oleh Malaysia. Berarti macam mana tuan-tuan? Tangki air ni bukan kita, pecinta Gaza Malaysia buat satu tangki air. Gunakan sistem solar supaya elektrik dia tak boleh, dia nak jalankan air ni 24 jam sebab orang Palestin ni miskin, tak cukup air di kamp pelarian. Solar datang, tarik air daripada dalam bumi. Air naik dalam bumi, masuk dalam tangki. Tangki ni proses, dia ada bilik room processing, keluarlah air bersih yang bebas daripada keracunan. Jernih putih air dia. Maka apa? Air ni dibenalah di 3-4 tempat dalam kamp, yang mana orang Gaza boleh ambil dengan percuma. Bila orang Gaza ambil dengan percuma, timbul masalah. Kerana pada hari kita pergi tu, rupanya makcik-makcik tu angkat air. Tuan Nadir ni kesian lah pula. Dia tengok makcik tu angkat air lah. Rupanya macam gini. Kita ingat dah mudah dah kita sediakan air tu. Sebab fikiran kita ni kan, bila kita memulakan satu kebaikan, dia akan datang kebaikan yang lain. Itu untungnya Allah bagi setiap orang yang memula kebaikan, sebab kebaikan tak pernah berhenti. Mula-mula dia orang kata buat air nak kena gali. Bila pump saja dia kena pakai generator. Minyak kos. Takkanlah kita nak hantar duit minyak dia tiap bulan. Ada masalah lain. Lah kali, solar. Naikkan solar, nilai dia lebih kurang dalam 7,000 USD untuk naikkan 20 bilah batang solar, cukup untuk pam air tu. Jadi begini, airnya percuma, elektriknya percuma. Airnya percuma, ambil daripada perut bumi. Elektrik dia pun tak perlu bayar, tak perlu pakai generator diesel sebab dibuat. Jadi kita panggil one lump sum. Projek-projek yang kita buat, yang biasanya Cinta Gaza buat ni, sekali buat je, lepas tu dia kekal. Sustainable, tak perlu nak maintain. Supaya kos dia boleh dipindah kepada yang lain. Tapi setiap kali kita pergi tengok, kita rasa alamak rupanya 2 pipe je, menjadikan orang Palestin terpaksa berbaris. Bila kita tanya dengan engineer dia kata laju. Air ni boleh pergi sampai 8 pipe kalau nak. 8 pipe. Sekarang nak tambah 6 pipe. Tak apa, dah buat 2 pipe. Nampak kata orang pergi ambil. Rupanya orang ramai. Kemudian timbul pula masalah. Makcik-makcik tua, kita tanya ramai. Memang orang tua-tua yang ambil. Hari siang, anak-anak keluar bekerja menyara rezeki ibu bapa. Jadi mak-mak ni pula hari siang dia datang ambil. Sebab malam pergiliran orang lain pula. Jadi malam ni siang dia datang ambil. Bila dia datang ambil, nampaklah kesian dia orang tua. Kesian dia orang tua. Berarti timbullah pula masalah tanah pelarian ni berbukit-bukit. Kem-kem ni berbukit. Kalau orang tua tu turun-turun, dia bawa air 5 galen sebelah kanan, 5 galen sebelah kiri, perum jatuh kalau waktu musim sejuk, licin, tanah basah jatuh. Maka macam mana kita nak selesaikan? Kerana tambah lagi. Kena minta pula kawasan strategik di garis tengah. Pipe yang sama juga. Tak payah gali pipe baru. Sebab dia kata 8 pipe boleh buka. Sekarang 6 pipe je kekal kat satu tempat. 2 lagi dibawa. Pergi ke satu tumpuk yang lain supaya orang tua-tua ni tak perlu berjalan jauh di atas tanah rata. Jadi engineer tu kata okey boleh buat. Tarik saja 2 lagi lubang pipe pergi ke tanah rata, yang mana kalau ibu-ibu tua datang dia tak perlu naik ke bukit sebab pipe projek tu dia letakkan di tepi masjid. Masjid ni berada di puncak tanah tinggi. Relevan kerana dia sifat masjid. Jadi dulu masjid je nak wakafkan tanah tu untuk tarik pipe, untuk tarik air sebab tanah-tanah lain orang buat rumah. Sekarang piping tu jadi daripada 8 jadi 6, 2 lagi turun ke tanah rendah. Ke tanah rendah supaya makcik-makcik ni tak perlu mendaki bukit. Nenek-nenek tak perlu mendaki bukit. Jadi satu projek yang saya belajar, bila kita mula je dengan satu projek kebaikan, Allah tak nak henti. Kita perhati, okey pasal pakai solar. Solar tu dia tarik dengan generator. Pressure air okey lah. Pasal solar tu dah cukup elektrik dia. Solar tu yang menghidupkan mesin definisi, bersihkan air. Solar tu juga hidupkan generator, tarik air daripada perut tanah. Jadi tak perlu keluarkan kos untuk menanggung diesel bagi jentera. Kerana kem-kem pelarian ni pun bukan banyak tenaga elektrik dia sebab mereka tak boleh berebut elektrik daripada kerajaan Lubnan kerana mereka adalah orang pelarian.
Sebab tu saya jelaskan, apabila kita mula je satu kebaikan, kalau kita dah tak mula kan, kita akan bertikai kan, bila sampai bila, cukupkah kita bantu, jenuh kalau nak bantu, kita akan banyak rungutan. Tapi bila kita dah mulakan satu projek, kita nampak rupanya kamu tolak pintu kebaikannya adalah seperti mana kamu masuk kepada hotel. Kamu masuk je pintu depan, kamu nampak lebih banyak pintu. Tolak lagi dewan makan, kamu boleh jadikan makanan. Tolak lagi, kamu nampak dewan mesyuarat, kamu boleh menaik banyak idea pendidikan. Macam itulah kita masuk pada pintu kebaikan. Seperti memasuki sebuah hotel mewah. Walaupun kebaikannya hari ni kita masuk dengan nilai RM100 nak bagi 100 orang makan. Kita hanya boleh beli nasi dan ikan masin. Bila kita tengok orang makan tu, baru kita faham bahawa nikmat mereka makan tu telah banyak menyelesaikan masalah apa yang kita panggil yang tak terbeli oleh duit. Kebahagiaan melihat orang makan. Kita belum buat kebaikan ni, kita buat kebaikan. Lepas tu kita dapat tengok orang miskin makan di jalanan. Senok dia makan dengan ikan masin. Berarti barulah kita tahu RM100 tu, kita bukan sebenarnya orang yang makan nasi yang kita beli tu kenyang dia tak macam mana. Nikmat yang kita peroleh. Baru kita tahu, kita beli kereta baru pun tak rasa macam ni. Kita beli rumah baru pun tak rasa macam ni. Maka Allah buka pintu nikmat yang lain. Maka kita mula rasa kata, lepas ni bagi dia orang makan ni, lauk bagi sedap sikit. Besok ada kuah, kita membeli kuah. Kita sanggup keluarkan RM200, RM300. Kerana nilai duit tu barulah kita sedar. Dia tak sama macam kita keluar. Kita pernah keluar kereta baru, bayar down payment RM30-40 ribu. Kita pernah masuk rumah baru, bayar duit rumah RM30-40 ribu. Kita pernah reno rumah. Yang kita dapat kepuasan dia, tapi bukan kebahagiaan. Jadi bila kita buat kerja-kerja amal ni, kita baru kita tahu, rupanya semua yang kita milik ke atas diri kita sendiri adalah kepuasan. Bukan kebahagiaan pun. Dia ada keliru perkataan kepuasan dan kebahagiaan. Kita puas sebab kita dapat apa yang kita nak. Tapi kebahagiaannya tak ada. Sebab tu kita katakan kita boleh beli rumah yang besar, tapi kita tak boleh beli bahagia. Kita boleh beli tilam yang mahal, tapi tak boleh beli tidur yang nyenyak. Kita boleh beli bantal yang empuk, tapi tak boleh beli mimpi yang indah. Kita boleh beli isteri kita yang cantik, tapi kita tak boleh dapat cinta yang sejati. Kita boleh beli makanan yang lazat. Kan? Kita boleh beli makanan yang lazat, tapi kita tak boleh beli kenyangnya makan. Ada masa kita tak ada selera. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, sebab tu bila kita buat kebaikan, baru kita tahu ada satu benda yang hanya kita nikmati apabila kita bagi pada orang. Itu kita sebut kebahagiaan. So, perlahan-lahan lah buat. Jadi bila saya tengok kenapa Tuan Nadir ni konsisten, bila dia pergi kan saya dah ngeri dah dengar bilik tu $75,000 untuk masukkan peralatan bedah untuk ibu-ibu hamil. Dan mereka bersetuju dengan permintaan Tuan Nadir. Bila ada perang, hospital ni mestilah juga dibuka pada orang Lubnan yang cedera. Orang setuju sebab mereka ada 4 ambulan. 4 ambulan ni pun dibekalkan oleh Malaysia. Seronok saya tengok tulis bahasa Melayu kan dekat ambulan dia orang. Ada My Care, ada diberi oleh Muslim Care, macam-macam orang bagi. Jadi kalau anda pergi ke bumi Palestin ni, anda sebut anda orang Malaysia. Anda diraikan. Bukan sebagai tetamu, tetapi sebagai saudara orang Palestin. Sebab semua tempat orang Palestin ni dia dah tahu dah. Ini orang Malaysia. Dia tak reti nak sebut. Dia tak tahu nak reti beza My Care, Muslim Care, My Relief Agency, Cinta Gaza. Dia tak reti. Dia donate by Malaysian. Jadi bila kita masuk kamp pelarian Palestin kan, dia tanya where you come from. Kita pun terus Malaysia. Terus dia berubah siap bangun lah apa semua, bagikan kita kopi apa semua. Sebab di mana-mana tempat mereka pergi, kebanyakan kemudahan asas mereka disediakan oleh NGO Malaysia, hasil derma rakyat Malaysia. Sebab tu salah satu benda yang menjadikan kita rasa serba salah pula sangat nak sebut kita Malaysia dekat sana. Kita takut menyusahkan dia. Kita nak lalu je kat depan rumah dia. Kita lalu depan rumah dia, dia pun berkumpul lah 3-4 orang sempit dengan lorong-lorong sempit rumah Palestin ni. Dia duduk menyembang. Kita bagi salam, pegang tangan, kita jalan cepat sebab kita tahu masalah dia. Kalau kita start bagi salam, dia terkejut, ni Muslim ni, where you come from? Dia tanya dalam bahasa Arab kan, tapi juru bahasa jawab lah, Malaysia. Nanti jadi masalah. Berhenti, dia bawa keluar coklat lah sikit daripada rumah dia. Kita nak buat kerja ni, nak jalan cepat, nak tengok tapak, nak tengok projek, kita ada 2 jam yang satu kemah pelarian. Last kita terpaksa bagi tahu dekat penunjuk jalan. Don't mention we are Malaysian. Sebab tak tahan orang nak raikan kita. Sebenarnya yang tinggal projek itu adalah pelbagai NGO Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke kamp pelarian Palestin ni, sama ada tuan-tuan sanggup bermalam. Kalau tuan-tuan nak bermalam pun orang bagi. Tuan-tuan akan dapat bilik yang terbaik yang mereka tidur untuk kita tidur bermalam. Tapi kita tak mau susahkan lah. Kita tak mau susahkan. Dulu masa Tuan Mahathir mereka cerita, saya jumpa satu NGO, masa Tuan Mahathir, dia nak tanamkan semangat orang-orang Palestin ni supaya percaya satu hari kamu akan merdeka. Jadi masa zaman Tuan Mahathir ni, semua pelarian Palestin ni bergila-gila dibawa ke Kuala Lumpur untuk melihat hari kebangsaan Malaysia. Dia kata sekarang dah tak ada lah jemputan. Dulu dia kata tiap-tiap tahun kita akan pilih 30 orang. Dia kata Tuan Mahathir bawa pergi makan di rumah, bawa melancong tu, dia cerita kat saya banyak, Langkawi semua. Saya terkejut dah, pergi sampai Langkawi. Ada yang grup kemudian lah, dia tak mau mengalah je. Dia kata pada zaman dia tu, Tuan Mahathir bawa mereka ni pergi bercuti di Putrajaya. Okey. Rupanya sebahagian daripada mereka tahu tentang Malaysia kerana setiap kali kita merdeka, Tuan Mahathir akan panggil orang Palestin daripada banyak bahagian untuk datang ke Kuala Lumpur melihat kemerdekaan. So mereka bersemangat untuk merdeka. Jadi saya jumpa ramai lah pasal dia orang ni NGO kan. Tuan Mahathir panggil, dia orang datang.
supaya mereka ni terus bekerja tanpa pernah merasa kecewa kerana mereka berada banyak dalam suasana melihat Malaysia merdeka. Saya jumpa satu NGO di Sabra Shatila, Kasim Aina punya kawan-kawan. Dia Kasim Aina ni lagi lah, dia Kuala Lumpur datang 2 kali asal conference tentang Palestin. Tuan Mahdi akan panggil dia sebab dia 80 umur dia. Tapi yang mana usia 60-an 50-an dia cerita kat saya, dia kata kami dia ni datang tahun bila yang saya ingat lah, ada yang datang banyak adalah tahun-tahun 90-an. Tuan bawa supaya NGO ni tak penat bekerja. Tuan tahu kan mereka ni NGO ni akan ada titik letih, kemudiannya mereka merasakan akhirnya apa nak jadi dengan Palestin. Tuan tahu mental orang yang bekerja ni. Maka nak semangatkan orang tu bekerja, jangan kamu kecewa. Dia datang tengok harga kebangsaan Malaysia. Bila dia tengok harga kebangsaan Malaysia, semangat dia ada. Satu hari kita akan jadi seperti Malaysia. Malaysia pun dijajah 400 tahun. Malaysia berjuang dengan pelbagai cara. Maka bila tu orang-orang NGO ni berjuang, dia ada satu catalyst. Catalyst tu maksudnya dia boleh bayangkan ni Malaysia merdeka. Dia ada pulau cantik, dia ada bandar pentadbiran Putrajaya. Tuan bawa supaya ini motivate. Dan Tuan bagi jasa kat dia orang ni 90-an dulu mereka datang. Sampai sekarang 2026 orang ni masih lagi jadi NGO. Tak sama dengan Vatican City. Tak sama. Israel, status Palestin ni adalah tanah yang dijajah. Vatican City adalah tanah autonomi. Dia tak akan sama. Vatican City ni dia adalah wilayah autonomi yang Itali bagi kepada dia. Dia tak ada pembenahan, dia tak ada pembunuhan, dia tak ada apa. Ini dibantai, dibunuh, dijajah. Tanah yang dirampas dan kemudian oleh negara haram Israel. Dia tak sama. Dia hanyalah negara pemerhati. Ada apa yang tuan-tuan nak tanya tak? Saya lagi tu bila saya pergi kan, saya tak sangka akan masuk dalam bab ni kerana kita duduk di pusat kraftangan Kem Sabra Shatila ni lama. Kerana Tuan Nadir ni meeting panjang. Orang Arab ni dia kalau dia present masalah dia, kita tak larat dengar panjang. Dia nak minta buat tu, dia nak minta buat ni, buat macam-macam. Tapi kita kena dengar. Sebab tak selalu orang datang mendengar suara hati mereka. Mereka pun terbeban. Orang bawah mereka minta macam-macam. Yang tukang jahit kan buat beg tu taklah begitu cantik. Tukang jahit tu kata itulah, dia kata kalau beg ni nak cantik ada mesin baru. Mesin yang lama tu jarak dia terlampau jauh, jadi benang dia jahit jauh tak cantik, mudah tanggal. Jadi dia pun malu nak jual. Jadi dia minta kat kita mesin jahit baru. Kita kena fikir antara mesin jahit baru dengan pam air. Kita utamakan pam air, lepas tu datang pam air pula dengan bilik bedah untuk merawat ibu bersalin yang kronik, nak caesar apa semua ni. Kebanyakan kematian bayi dan juga kematian ibu adalah komplikasi kelahiran. Jadi dah tentulah kita tak layan orang yang nak minta beli mesin jahit baru ni, pasal mesin jahit yang baru ni perniagaan kraftangan. Tapi kita kena dengar tuan-tuan. Tak boleh kita kata ni mesin yang kita belah. Tak boleh, kita kena duduk dengan makcik tu bercerita. Sebab dia bercerita pada banyak orang dah. Kalau dia tak dapat daripada kita pun hati dia tak letak. Sebab satu lagi percobaan dia. Satu lagi cobaan dia nak minta mesin jahit. Dia pun tahu kita ni pergi hospital pun kita nak kena tolong buat. Pipe air pun kita nak tolong buat. Masjid pun kita nak kena repair. Projek tanaman sayur dia pun kita nak bantu. Tapi makcik ni dia duduk menjahit bertahun-tahun buat kraftangan yang kemudiannya dia kata orang komplain kalau beli benang dia koyak. Orang beli benang dia koyak sebab mesin jahit yang dia pakai tu jarak mata ke mata jauh. Okey, kita duduk lah. Duduk dengar dia cerita. Apa tu orang terjemah pula. Cerita dia tak pernah tak sedih. Dia sedih sebab orang selalu mengata kat dia. Kata dia jual mahal $20 barang dia kan. Sebab dia kata bukan dia jual tu lah gaji dia. Modal dia sikit. Lepas tu dia sewa tempat tu lagi. Jadi kita pergi pusat cenderamata dia, memang rasa kena semelih lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menganggap tuan-tuan beli barang tu, kalau beli dekat Made in China tuan-tuan boleh dapat 20, beli kat orang Palestin 1. Tapi beli Made in China tak ada ibadah dia. Tuan-tuan hanya dapat beli dengan mendapat nikmat barang. Tapi tuan-tuan beli kat orang Palestin $20, tuan-tuan rasa mahal lah. Tapi tuan-tuan dapat nikmat bahawa tuan-tuan membeli bukan kerana nakkan barang tu. Tuan-tuan membeli kerana menghargai seorang saudara Islam dan membantu seorang yang berada dalam kesempitan hidup. Jadi dia cerita kena dengar. Dia cerita ni penuh perasaan. Maksudnya kita ni orang ke-10 lah yang datang, dia dengar. Kita dengar. Jadi 15 minit kita terbuang kat situ. Sebab kalau kita tak datang, dia nak cerita siapa? Takkan dia nak cerita kat kawan dia pun susah macam dia juga. Kita dengar. Itu maksudnya memberikan masa tu adalah sedekah dia sama macam wang. Dipanggil sedekah masa. Kena dengar dia dojek ketuk-ketuk sambil dia tunduk, dia cerita. Terjemah pula. Kita tak ada komen apa. Kita kata semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati. Penterjemah kita pun jawab balik kat dia. Habis pergi pula. Pergi jumpa orang lain pula. Tapi barulah saya faham bahawa mereka pun tahu bahawa bos-bos mereka pun brief. Ramai orang datang ni, ramai minta. Mesin jahit dia ni berada dalam yang terkebelakang. Sebab kedudukan dia hanyalah sebuah
NGO yang kutip duit daripada berjualan barang merchandise. Okey, duduk di dalam barang merchandise. Itu bahagian dia yang paling rendah. Orang lain lagi tinggi keperluan dia. Perkebunan makanan, sekolah. Kita pergi tu hari tadika pun kita tak sempat tengok. Sebab dana yang ada dalam bajet tu untuk hospital tu dah habis utama. Dia panggil masuk tengok tadika. Di mana dia minta kita sediakan kepada budak tadika tu daripada kipas angin tukar kepada aircon. So bila kipas angin ni buku berterbangan sikit sebab kipas tu turun melantai. Dia kata, kita kata okey lah, jawab okey je lah, nanti kalau ada duit kita bagi aircon tu tak mahal lah, lebih kurang dalam $500. Tapi pening bila dengar banyak benda, tak semua tempat kita boleh janji. Kita dengar. Yang cerita minyak dah turun ZRA ni, awak baru tahu hari ni, saya dah live tiap-tiap hari pasal harga minyak. Dan minyak turun lagi hari ni, $71.20 USD per barrel yang terendah sebelum selepas perang. Jadi awak jangan masuk nak bagi tahu minyak dah turun ZRA. Saya lagi tahu banyak pada awak. Okey, jadi awak masuk dengar je. Kalau awak nak perli kerana awak baru dengar satu video saya yang disebarkan separuh tu, awak tak nak komen. Berarti awak hanya dengar separuh. Dalam kisah ni, awak yang dengar separuh nak masuk cerita pada orang yang dengar sepenuhnya. Okey, jadi simpan soalan tu sebab awak baru kata minyak dah turun ni. Kami dah cerita minyak 6 bulan sudah sebab saya setiap hari saya stream. Awak baru hari ni je, lepas berhenti main telur. Sebab ada penduduk depan orang sekarang kan, tak boleh main telur. Baru awak nak tanya minyak dah turun. Selama hari-hari kita bincang harga minyak dan setiap hari saya akan update harga minyak. Malah orang yang ada dalam ni pun dah faham dah bacaan minyak. Kalau pergi ke brand crude oil tu nak baca warna merah dan baca warna hijau tu apa mission dia. Dan mereka dah dilatih pun. Bukan saja melihat minyak tapi melihat indeks ekonomi kepada kedudukan bursa saham negara industri. Kat sini semua orang dah pergi tengok hari-hari dah. Indeks Nikkei di Japan, indeks Hang Seng di Hong Kong. Semua dah pergi tengok indeks di China. Semua dah tengok indeks di Singapura. Semua tengok indeks BSKL. Cara memahami kedudukan ekonomi standard dia orang dah tak tengok harga minyak dah. Dia orang dah belajar tengok indeks. Bursa daripada peralihan negara-negara yang dipanggil sebagai bursa berasaskan faedah kewangan iaitu Hong Kong kepada bursa berasaskan industri. Kalau bursa Hong Kong turun berarti bursa industri meningkat, berarti keyakinan pelaburan asing ke atas sektor industri akan tinggi. Mereka ni pun masuk dah tengok bursa Malaysia, lepas tu mereka akan tengok top 10 sale trading hari ni. Kalau yang naik itu adalah company-company industri, berarti industri sedang sihat di Malaysia. Okay, thank you. Ada apa soalan lagi nak tanya tak? Macam mana nak info? Kalau tuan-tuan pergi dekat posting saya dekat Biru, semua ada link pergi ke projek Palestin. Dekat Biru saya naik kan, tapi 2 story atas tak ada. Saya tak masuk. 2 story latest ni saya tak masuk. Pergi tengok yang bawah tu, ada video saya di Lubnan tu. Tuan-tuan masuk, dekat komen tu ada link. Tuan-tuan turun derma tu kepada Cinta Gaza Malaysia yang sedang menguruskan projek pembangunan hospital mereka ni. Ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya tak? Ya, singgah. Di selatan, masjid banyakkan masjid Syiah. Tapi kita Jumaat di kamp pelarian Palestin lah. Kamp pelarian Palestin kita Jumaat, kita jamak terus. Asar. Cuma bila kita balik ke Kuala Lumpur, ke hotel, kita jamak di hotel lah. Untuk maghrib, rasanya Isyak ni kita dah jamak, kemudiannya subuh kita sembahyang biasalah di hotel. Lepas tu kita keluar. Jadi selalunya darurah kita yang penting ni adalah darurah Zuhur dan Asar. Yang mana tak adalah rumit sangat. Kita singgah kamp pelarian Palestin, kita buatlah pasal dalam kamp pelarian Palestin ni kamp Sunni. Kita tahu orang-orang Lubnan ni baik, tak ada masalah kita dengan orang Syiah. Tak ada masalah. Cuma kita ada banyak peluang untuk pergi sembahyang di masjid orang Sunni di kamp pelarian. Sebab ada 15 kamp pelarian. Di Beirut saja ada 11 kamp pelarian. Dan hari-hari kita lawat kamp pelarian. Sebab fokus kita ada pada pelarian Palestin yang ada di Lubnan. Jadi tak ada masalah kerana satu kamp pelarian Palestin ada 4 masjid. Dia kecil je kamp pelarian ni. Kamp pelarian ni kecil, ada 3, ada 4 masjid. Sebab orangnya padat duduk. Masjidnya tak besar. Jadi dibina masjid di bahagian belakang, dibina masjid bahagian depan. Okey, orang Karyah tu ikutlah mana masjid dia nak. Banyak kamp pelarian Palestin sana. Satu kamp yang paling besar nama Ain Al-Wahdah, saya tak dapat masuk, itu 100,000 orang. Kamp El Shamaliyah yang saya masuk tu 26,000 orang. Sabra Syatila 26,000 orang. Itu data berdaftar. Jadi kita kena plus dengan 20%. Jadi dia lebih kurang dalam 35,000 orang. Sebab 20% ni tak berdaftar. Banyak 15 kamp pelarian sekarang. Yang paling sikit adalah 2,000 orang. Saya lupa apa nama kamp pelarian tu. Allahu Akbar. Dia ada di Allah, saya lupa kamp pelarian tu. Bukan. Kecil je nama. Das Almar ke? Das Almar kot. 2,000 lah. Tenang je kamp tu kecil. Yang lain tu semua besar dan sangat syarat barat lah. Padat kedudukan dia.
Ya, posting penat ni lah. Muntasir selalu, dia bila letih, dia berkongsi perasaan dia dengan tuan-tuan. Dia dah penat lah bombing. Ni sekarang ni, serah pentadbiran. Nak masuk fasa baru. Setiap kali bila datang perjanjian baru, dia akan bagi tahu. Dia penat. Esok dia kerja juga, tuan-tuan. Pasal Muntasir dah 3 tahun dah buat benda ni. Nak masuk 3 tahun dah. 31 bulan dah. Dia adalah rakan kita dekat sana, dekat Gaza. Jadi dah penat ni, letih. Tak ada apa kaitan. Selalu dia naik, dia penat ni. Daripada dulu. Dulu waktu dia selalu DM saya tu. Sampai kita bagi kaunseling pada dia bertahan. Lama-lama dia dah boleh bertahan sendiri dah. Kalau dia live malam, letih, tuan-tuan akan dengar dia cerita sedih. Dia manusia biasa. Jadi, yang pastinya dia muncul setiap hari. Dia penat dah 50 kali dah dia posting dia penat. Tapi tak ada hari yang dia tak naik buat live. Untuk membantu projek menyediakan makanan pada penduduk Gaza. Bila orang mengaku penat pada kita, tuan-tuan, apa yang kita perlu buat? Dia mengaku penat pada kita, berikanlah dia kekuatan. Tak ada isu. Bukan kita nak kena fikir macam artis bagi tahu dia dah pergi pejabat agama, kita nak fikir. Dia nak bercerai ke tidak? Tak payah. Tak payah banyak sangat roti kaya dengan M-Star punya minded. Pegang dia minded. Ini saudara kita yang berjuang ke jalan Allah, Allah uji dia dengan penat. Berarti dia datang kepada kita, kita ingatkan dia aja. Semoga Allah merahmatimu. Dan memang Allah dah rahmat kamu dah. Kata terus je. Kerana kamu orang yang Allah pilih. Itu je lah kita jawab. Nak pergi Lebanon tak payah. Tak payah apply visa. Tak payah apply visa. Dia adalah VOA, Visa on Arrival. Ambil flight dia, naik yang murah sikit lah. Naik Air Arabia. Murah sikit tiket dia. Murah jauh pada naik flight tambang mahal ni. Air Arabia ada tambang murah. Naik turun di Sharjah. Daripada Sharjah sambung je turun pergi ke Beirut. Kemudian sampai di Beirut, kalau perlukan kabel NGO bagi tahu je. Nanti kita bagi kabel NGO. Kalau nak jalan sendiri untuk masuk ke kem-kem pun tak ada masalah, pergi sendiri. Kalau pergi dengan NGO ni penatlah juga, kerana kita kalau NGO dengan NGO deal okey, kalau saya pergi, saya akan pergi sendiri, saya tak bawa NGO, saya masuk sendiri ke kem. Saya tak pasti tiket terbang ni berubah harga dia. Mr. Ton Yopa tengok balik, tiket terbang ni berubah harga. Saya pernah naik dengan Ilham dalam 3,000, ada 2,800, tapi saya naik tambang murah. Pernah ada 2,000 pergi balik. Bukan one way. Dia kena beli pergi balik. Nanti sampai dekat airport ni jadi masalah kalau tak ada tiket pergi balik. Selalu saya pergi balik lah. Cuma kos di Lebanon ni mahal. Tiket terbang mungkin boleh dapat murah. Tapi kos sara hidup, hotel, makan di Lebanon mahal sebab luar negara inflasi tinggi, 20% inflasi dia. Mata wang dia jatuh 200%. Menjadikan 100,000 Liban, duit dia yang terbesar tu, note dia yang paling besar 100,000 Liban, bersama dengan RM4 Malaysia aja. Jadi banyak orang terpaksa guna dolar untuk mengelakkan kita bawa Liban yang sangat tebal. Ya, Liban jatuh teruk. 100,000 note hijau dia tu adalah paling besar, bersamaan RM4 Malaysia. Jadi banyak orang pakai dolar lah, senang nipis sikit cara bawa tu. Taklah kita beban nak kira apa semua kan.